Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Nabawi Edition. Sahabat semua, malam ni saya berada di Bukit Botak, Puncak Alam. Dan aktiviti saya malam ni cuma nak night walk je sajalah. Kita nak naik Bukit Botak ni. Saya bersama dengan Kak Puteri Bersiram dan juga Carol Vampire. Okey. So sekarang ni kita tengok dia Bukit Botak ni, sejarah dia tak ada apa sangat lah. Dia tempat hiking, tapi selalu penduduk hiking ni dia cerita selalu nampak penanggal dekat puncak Bukit Botak ni. Itu yang kita datang tengok keadaan macam mana. Okay, sambil kita naik walk, kita nak merasai lah suasana malam dekat puncak Bukit Botak ni. Alright, jom. Bukit Botak ni dia trek dia untuk sampai ke puncak lebih kurang dalam 200 meter, 200 lebih lah, 240 meter kalau tak silap saya. Di hadapan saya sekarang ni Kak Puteri Bersiram. Okay, kami dah mula start mendaki. Saya tengokkan sekarang tu. Okey, nampak track dia. Agak gelap. Sekejap saya buka night vision. Okey, night vision terang sikit. Alright, jom. Belakang ini dari bawah kita naik atas. Sorry guys, mengah sikit. Tolong si share. Sis. Kak. Terus ya? Mai kursi mai. Aku bawa. Kursi. Oh, Kurang sikit apa-apanya. Balik mesti badan angkat kau kan. Oh, dia starting naik ni penat sikit sebab dia mendaki sikit lah. Okay, laluan kiri kanan ni. Nampak bunyi. Ni anjing. Laluan kiri kanan ni semak dengan lalang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendaki, mula-mula je mendaki sikit. Lepas tu sampai kat tengah dekat pencawang tu dia landai. Okay guys, nampak ini view bandar Puncak Alam. Okay, cantik sikit. So, tadi nak naik mengah sikit lah. Alright guys, ini kenakan ini Carol Vampire. Ya, Carol okey Okey. Oh. Mantap. Alright guys, kita nak teruskan perjalanan kita ke atas. Stand berat kan? Macam enak. Nak tutup. Okey. Kak Puteri punya stand Ambil ini gambaran kan? buat shoot filem tu. Memang botak akhir dia. Bosan je lah. Bosan. Tak lagi bosan. Hati-hati ya. Baik. Sampai atas bang? Yang puncak pertama? Puncak Botak yang ada dia dengan kursi tu. Oh, depan lagi tak ada? Tak pergi lah? Tak pergi dah.
Sebab Yang hotspot depan lagi. aku tengok rendah je. Dia hotspot depan lagi. Sayang. Next time. Sebab saya punya okey. kamera ni dia charge tak penuh. Tadi 70%. Aku live awalnya tadi. Masa Katanya- patah balik cepat. Mendaki okey. Ya. Boleh lah. Orang tua macam ni lah. Okey, nah, jumpa Okey lagi. bang. Okey. Tak apa. Apa kau punya ID? Saya YouTube Nabawi Edition. Apa dia? Nabawi Edition. Nabawi. Nabawi Edition. YouTube. Alright. Okay, bang. InsyaAllah. Jumpa lagi bang. Okay. Okay guys. Oh, jalan dia agak mendaki juga. Yang pertengahan ni. Tapi dia ke depan sikit baru dia landai. Dekat Mencawang. Kak, meremang Memang dah. belakang Sekejap, tadi. Ustaz. Belakang tadi. Ya. Bawa Ustaz belakang. Ni dia ni. Landai sikit. Ni dah mana? Betul. Masa ada mengikut lah. Ada mengikut. Kami sekarang nak menuju ke kami plan nak menuju ke puncak dia. Tapi tak tahulah. Larat ke tak. Kita tengok mana larat lah. Sampai mana. Sekarang ni jalan dia dah landai dah. Belakang tadi dia mendaki sikit. Okey. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Take 5. Nak kursi? Nak kursi ke? Apa dia? Nah. This is screen je. Cepat duduk nak akan nak fokuskan zoom ke alam gaib ni. Nabawi, kau ada telefon lebih? Tak ada. Macam mana nak tengok? Ke nak biar? Ya. Sebab kita nak pantau kan? Nak pantau. Pakai handphone Nabawi ya? Ni okey tak? Kau duduk kat mana? Sini. Akan nak Okey. fokus. Dia okey, boleh? Dia okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia okey, mantap. Kita target kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jika benar ada keberadaan nenek penjaga di kawasan ini, buktikan, wujudkan dengan izin Allah, dengan perintah Khalifah Ibnu Bini ibu saya, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita tinggalkan Nabawi dalam masa 5 minit. 5 minit ke 10 minit? Tengok lah nama mana. Kalau Tak pun kau nak ni kau angkat tangan je lah. Okay. Alright. Nanti kita datang. Okey.
Okey, kita perhatikan apa yang terjadi pada beliau, apa yang berlaku. Padi tak padi tak. Sekejap. Gaduh, siapa gaduh? Kita nak fokus kamera alam Kan gaib. gaduh. Apa yang ada? Kau yang bantu kita punya kambing je. Tak ada phone. Mana dia Okey. tinggal ni? Kita nak tinggalkan subjek. Aku dah seru lah. InsyaAllah. Memang kena orang ni. Memang kena. Kena lah, habis lah aku. Tengok apa yang Lumayan ada. sebab saya akan tinggalkan Sekejap. kamera. Mari, Jom. jom. Bismillah. Dia dah letak sini. Tak nampak lah. Ya. Jom. Ini 39. Ini 39.
Nek. Oh, Nek. Nek lah, Nek. Bosan ni. Nek. Oh, Nek. 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 Cu datang, Nek. Al-Jinnat. Jinnat. Naik turun. Al-Jinnat. Al-Jinnat. Naiklah tempat sini. Duduk sebelah Tu ada jajan, ada makanan.
Jin, oh jin. Oh jin. Ya masyaallah jin. Ya qadam. Ya qadamul right. Ya qadamul jasad. Ya rijlul right. Muncullah kamu di hadapanku. Ini
Ya masyarakat jin. Ya masyarakat jin. Muncullah di kau. Assalamualaikum. Mungkin tak dapat. Ada lain Mungkin tak Tak, dapat dia- naik dia- kat sini. dia- So nanti kita Bukan, dia bar penuh. Dia Hah? punya Betul tak? Dia dalam kamera tu ada putih-putih tu tak? tak kena nampak ke? Macam mana? Nampak ya? Tak ada nampak apa-apa ke? Nampak bawi. Nampak bawi.
Itulah guys, tadi dah selesai uji nyali. Saya sebenarnya cuba-cuba je uji nyali tadi. Okey, kami dah nak turun nak balik. Laluan dia macam ni lah. Jadi kami dalam perjalanan balik.